7 tahun yang lepas, gold bar 20 gram ini bernilai 3,562. Hari ini, kalau gold bar yang sama dijual, tuan-puan akan dapat keuntungan bersih sebanyak 8,298. Keuntungan sebanyak 4,736 atau 133%. Keuntungan secara purata adalah sebanyak 19% setahun selepas tolak spread. Keuntungan ini, kalau tuan-puan bandingkan dengan dividen untuk purata 7 tahun, adalah sekitar 5.4% setahun sahaja. Maksudnya, siapa yang simpan dalam bentuk emas bukan sahaja menguntungkan, tetapi sebenarnya dia mengekalkan nilai simpanan tuan-puan. Berbanding dengan tuan-puan simpan di ASB atau tabung haji, walaupun tuan-puan masih dapat keuntungan daripada dividen, nilai tersebut masih lagi belum ditolak dengan kadar inflasi sekitar 2.5% sehingga 4% setahun. Tuan-puan masih boleh menyimpan di ASB, terutamanya untuk simpanan 3 bulan kecemasan ataupun perbelanjaan yang mungkin tuan-puan akan gunakan dalam masa 2 tahun. Simpanan yang tak digunakan untuk 2 tahun dan ke atas memberikan keuntungan yang lebih apabila tuan-puan simpan dalam bentuk emas 999. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, boleh tengok pin video tutorial di profil saya. InsyaAllah saya bantu sebaiknya.